Besarnya pagar ni. Macam mana kita nak masuk, cikgu? Gunakan suara kamu. Sebutkan nama objek ini dengan betul. Pagar. Wah, tengok. Pagar itu sudah terbuka. Syabas! Jom kita lihat apa yang ada di kebun ini. Banyaknya sayur yang segar-segar. Sayur. Sayur ini nampak sedap lah. Nenek saya kata, makan sayur boleh jadi kuat. Betul, Adam. Sekarang, kita perlu tanam benih ini supaya lebih banyak perkataan akan tumbuh. Tanam, tanam. Saya sedang tanam benih baharu. Ke mana kita nak pergi lepas ni, cikgu?